Rahimakumullah. Sedang jemaat yang dimuliakan, sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib dan jangan bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihi al-qawim an'ama 'alaina bi dinin mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad 'abdika wa rasulika an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Sidang dimana Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Dan carilah bekalan amalan untuk kita semua menuju ke akhirat. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah pada hari Jumaat yang mulia ini adalah tauhid perbuatan congsang LGBT. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dengan fitrah kebaikan serta dianugerahkan dengan akal nurani dan kemampuan untuk memilih jalan yang benar. Baginda Rasulullah SAW juga menjelaskan bahawa setiap insan lahir dalam keadaan fitrah, iaitu dalam keadaan bersih, suci serta cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. Namun fitrah ini boleh terhakis apabila manusia mengikut hawa nafsu dan pengaruh kesekitaran yang menyeleweng. Setiap manusia dituntut untuk memelihara fitrah kebaikan, termasuk melibatkan hubungan manusiawi dengan mematuhi panduan wahyu ilahi. Sesungguhnya perbuatan yang menyimpang, yang songsang, LGBT, zina dan liwat adalah jelas dilarang oleh syarak yang membawa berkesan yang buruk terhadap agama, kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Para muslimin yang berbahagia sekalian, Islam menetapkan bahawa dalam kehidupan dunia ini ada batasan yang perlu dipatuhi. Penciptaan manusia yang secara fitrahnya hidup secara berpasangan dengan jantina lelaki dan perempuan memperlihatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Justru jika ada yang memilih untuk menyalahi fitrah tersebut, sesungguhnya ia adalah merupakan suatu perbuatan yang hina dan keji yang mengundang akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Nabi Lut yang telah melanggar akan fitrah kehidupan manusia. Perbuatan mereka merupakan satu bentuk penyimpangan yang sangat buruk lagi hina, melampaui batas fitrah manusia, bertentangan dengan tata susila serta bercanggah dengan akal yang waras dan sihat. Hanya jiwa tidak sihat dan waras sahaja yang sanggup untuk melakukan perbuatan yang sedemikian rupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf pada ayat 80 dan ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lutan qala liqaumihi أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Maksudnya, dan Nabi Lut ketika mana dia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu, bukan kepada para wanita. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui akan batasnya. Sidang jemaatnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
telah menunjukkan bahawa perbuatan zina dan menjadi wujud utama penyebaran dan jangkitan HIV bahawa Indonesia. Dan sebahagian besar kes yang melibatkan hubungan sesama jantina. Statistik ini semakin meningkat dan perlu diberi perhatian yang serius oleh setiap umat Islam. Semua perkara yang menyalahi fitrah manusia pasti akan membawa kepada kesan buruk dalam kehidupan manusia. Ingatlah bahawa kesihatan jasmani dan rohani merupakan satu elemen yang sangat penting untuk melahirkan tenaga dan modal insan yang cerdas dan sihat. Ini untuk membantu dalam usaha membangunkan agama, bangsa dan negara. Pengurusan kita baginda Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Maksudnya, sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang Jumaat ini berkata Allah Subhanahu wa taala sekalian. Budaya yang tentang fitrah boleh merosakkan institusi kekeluargaan dan kesejahteraan masyarakat. Kesan daripadanya anggota masyarakat akan menjadi keliru. Nilai moral akan longgar, hubungan kekeluargaan akan terancam, dan masyarakat boleh hilang pedoman. Fenomena kecenderungan jenis adalah merupakan jelas mencabar fitrah dan nilai kemanusiaan dan perlu terus dikategorikan sebagai budaya yang songsang. Usaha pihak tertentu yang cuba untuk menjadikan perbuatan LGBT sebagai normal seperti mana yang berlaku di setengah negara barat perlulah ditolak dengan tegas dan secara sekeras-kerasnya. Manakala usaha untuk pencegahan terhadap kemungkaran ini perlulah terus dilakukan meliputi pelbagai peringkat umur termasuk golongan anak-anak. Normalisasi hubungan sejenis akan membawa implikasi buruk terhadap moral dan sosial yang serius kepada masyarakat. Sesungguhnya Islam menolak sebarang bentuk perbuatan yang merosakkan fitrah manusia dan membuka pintu kepada keruntuhan moral masyarakat. Rasulullah SAW mensahihkan akan pertimbangan baginda Rasulullah SAW terhadap dosa perbuatan menyalahi fitrah menerusi akan sabdanya, "Inna aghwaba ma akhafu ala ummati amal qaumi Lut." Maksudnya, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas umat adalah perbuatan kaum Lut. Ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Sidang Jumaat yang sekalian, bagi ahli khutbah pada hari ini, mari sama-sama kita mengambil perhatian terhadap nasihat yang berikut. Yang pertama, daulah perbuatan yang melalui fitrah manusiawi dan berusahalah untuk memperkuatkan diri melalui ibadat, zikir dan pergaulan yang baik. Apabila seorang melakukan maksiat secara terusan, maka iman akan kian melemah, hati akan menjadi gelap dan hidup tidak akan menjadi tenang. Yang kedua, menolak sebarang bentuk usaha, dakwah dan pemikiran yang mempromosikan budaya songsang dalam kehidupan manusia ini. Yang ketiga, jika ada yang sedang berdepan dengan masalah yang melibatkan perbuatan yang menyalahi fitrah, maka carilah bantuan profesional, konseling, agama, terapi, psikologi yang beretika ataupun program-program pemulihan yang sah. Yang keempat, banyaklah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala ketika mana dalam keadaan susah dan senang, serta berdoa agar sentiasa tindakan yang dilakukan sentiasa mengarah kepada kebaikan, bukannya kepada kemungkaran. Marilah kita sama-sama memelihara diri dan keluarga daripada gelombang budaya songsang yang menyesatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara akhlak kita, menguatkan iman, melindungi anak-anak dan generasi muda daripada sebarang maksiat, serta menjauhkan masyarakat daripada adab di dunia dan juga di akhirat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maksudnya, maka hadapkanlah wajahmu, dirimu ke arah agama yang jauh daripada kesesatan. Fitrah yang menciptakan manusia untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul, benar dan lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surah Al-Rum pada ayat ke-30. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائرين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفره